Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 114. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati seluruh ahli-ahli dan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni saya pun tak nak cakap banyak cerita malam ni, kita cerita sudahlah. No. Nama apa? Baju cantik ni. Hazif. Harif. Kita nyembang-nyembang dah lah Harif Dia nak balik nu jam dia dah lah mai jam, balik jam, semalam jam. Jenuh muka roti. Musapu dengan jam. Semalam paling jam. Gerak 11 suku sampai ke Pematang Sirih 5.40. Macam pergi umrah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Hari ni kita cerita. Sepanjang saya menjadi seorang penceramah, pendakwah, macam-macam pengalaman jumpa, macam-macam negeri sampai, macam-macam tempat. Maka pengalaman-pengalaman tu kadang-kadang mengajar kita. Ada satu hari saya ada program di Hong Kong. Jadi dah halang-halang pergi Hong Kong. Bawa lah anak beranak ni. Bawa rumah pergi. Bila sampai anak ayah kecil perempuan tu demam lah. Duk tunggu dia. Duk merap. Dengan mak tak mau. Dengan pak. Jadi saya kata kat mak dia, bawa lah anak-anak lain pergi lah jalan. Ikut mereka pergi lah. Ayah tunggu anak. Dia pun tidur. Saya pun tidur duduk dalam hotel. Dia jaga, saya jaga. Pasal apa dia jaga? Lapar. Dia kata, ayah lapar. Oh, sudah. Gagau duit tak ada, cari duit tak ada. Rupanya orang rumah dia bawa duit semua. Gagau cari dalam poket, cari dalam beg. Ada juga duit Hong Kong, duit Cina. Turun bawa. Pergi cari kedai. Nak cari hak halal tu susah. Duit pun tak banyak. Duit tak banyak. Pergi masuk kedai 7E. Tanya dekat dia, mana dia ada makanan halal? Sikit-sikit. Dia pun tak tahu halal tu menatang apa. Duk melilau jalan 7E tu, jumpa KitKat. Warna merah. Itulah duit yang cukup beli KitKat. Punya syukurlah. Satu, dapat makanan. Satu, makanan tu pula ada logo halal Malaysia punya KitKat. Bagi anak makan, saya makan setengah, sementara nak dapat tak gini isteri baru nak balik. Dia telefon, dia kata minta maaf lah bau, terbawa duit semua pula. Iyalah, ni aku buluh lah kami ni. Nasib baik entah Allah bagi juga rezeki ada. Kalau tidak entah kena patah balik dia. Itu cerita saya di Hong Kong. Duit ada tu, cukup-cukup makan. Susah tu. Satu hari, tahun 2005,
Saya pergi Mekah buat haji. Bila dah habis haji semua, balik ke Mekah. Orang rumah kita biasa lah. Dia kata, abang haji dah selesai dah. Jomlah kau nak beli apa-apa ke, kau nak balik. Nak balik apa? Semua dah kat Malaysia dah. Tasbih banyak. Sejadah ada. Kurma pun orang jual. Dia kata, hak sana lain, sini lain. Saya cakap macam tu bukan sebab apa. Sebab tak ada duit. Tinggal 1,000 lagi. Nak beli apa 1,000? 2,500. Masa tu duit kita tinggi lagi lah. 20 tahun dulu. Saya kata, tak apalah. Abang pergi tukar, Zat. Pergi tukar kat money changer. Biasalah orang Arab, Pakistan, Bangla, Melayu, Indo. Mana ada nak beratur. Pakat duk suar tangan, tak duit, nak tukar duit. Dia punya counter money changer tu tinggi pula. Saya bagi 1,000, dia bagi balik. Tebal, saya pun ambil. Orang lain kumum pula. Siapa yang dia ni tebal sangat ni? Kira, banyak pula rial dia. Saya bagi RM1,000. Patutnya dapat dalam 1,100 sikitnya. Dia bagi tebal ni beribu-ribu ni. Saya pun patah balik. Pergi ke Tok Arab tu. Setak balik, kata hang silap. Aku bagi 1,000 yang bagi P3-4 ribu ni bersebab. Dia kata hadiah, sedekah. Bagi 1,000 dapat balik 4,000 lebih. Oh, shopping sungguh. Balik ke hotel, mama. Tadi ayah tukar 1,000, dia bagi banyak mai. Dia silap lepas tu, pergi kata dekat dia kata tak apa sedekah kat. Dia senyum, saya pun senyum. Alhamdulillah. Tak sangka dapat duit. Bagi 1,000, dapat 4,000 lebih. Oh, makcik tu ke shopping sungguh. Kemudian ada saya pergi satu di Krabi, di Thailand. Dia cocok duit. Mai perempuan Cina. Cocok tak boleh. Saya kata apa masalah? Dia kata kad dia ni tak boleh fungsi tak. Kad. Saya tanya dekat dia, you aktif tak untuk luar negeri punya? Sebelum you datang sini, you pergi dekat bank tak? Tak apa, you call bank ke? You cakap you nak pergi overseas. Nak aktifkan kredit kad, nak aktifkan debit kad. Ada tak? Oh, tak ada. Dia main terus ya. Memang tak ada. Jadi, hang kena telefon balik bank, minta kata, hang dah pergi ke sini. Jadi, dia kata nak belanja je nak mana? Aku tahu aku kena hang tak. Duit ada, kad ada, tapi tak boleh pakai. Nak pinjam ke siapa kita? Tak kenal ke dia? Boleh lah belanja air nyok dia. Mai kita minum. Nama kata nak tanggung dia kita, tak kenal dia. Sudah. Belajar pada situ, kalau nak pergi luar negeri, aktifkan debit card. Ada pengalaman saya pergi, tuan-tuan. Umrah tahun 1997. Ada satu orang tua, nama dia Pak Abu. Pak Abu ni duda. Orang dia rendah. 70 lebih. Saya tanya Pak Abu kali ke berapa nak pergi umrah? Kali kedua. Lepas ni nak ke mana Pak Abu? Jabal Rahmah. Kenapa? Saya cadang nak menikah lagi. Itu nak berdoa di Jabal Rahmah tu. Saya tengok Pak Abu ni tak. Udah ada ke orang dia Pak Abu? Orang tu ramai. Itu dia. Berapa ringgit Pak Abu bawa? 100. Pergi umrah bawa duit 100. Ya. Kenapa bawa sikit? Di sini makan udah demo sedia. Makan udah ada memasak. Apa lagi kita nak makan? Makan ni yang travel bawa. 100 ni belanja dah. Tak apalah.
Lepas semayang, saya jumpa dia. Dia menung aja. Ustaz, saya dah beli ni jam. Jam Rolex, Ustaz. Oi, berapa ringgit? 100. Mana nak dapat Ustaz jam Rolex 100? Abang beli di mana? Dia beli di bawah. Tu orang negro jual. Masa itu orang negro dia suka jual jam Rolex, dia suka jual ubat kuat. Dia ikut kita duk jual ubat kuat. Kata Pak Abu beli lah. Beli lah 100. Mana nak dapat tipu Ustaz jam Rolex 100. Saya kata Pak Abu ini tipu ni Pak Abu. Ini jam tiruan. Tapi iya Ustaz Rolex tulis. Memanglah kalau tulis Kazim pun boleh Pak Abu. Habis mana duit Pak Abu? Terbayar tu tak ada dah. Kata dia. Kata apa Pak Abu nak buat? Tak tahulah. Dah apa dia itu bawa 100-nya pun. Sekarang tak ada duit. Tak ada. Kata sudah dapat ke muar hitam tadi. Saya pun cakap dekat Ustaz Tahir. Ustaz, Pak Abu tu dah lah 100. Udah kena pau pula dengan Mak Black tu pula. Apa Ustaz Tahir umum? Tuan-tuan, Pak Abu ni kena pau. Udah lah bawa 100. Kena pau pula. Jomlah kita derma kat dia. Dia pun buka kopiah dia, baru dapat. Dapatlah Pak Abu ni beli kurma lah, apalah jadilah Pak Abu. Balik ke Malaysia, Pak Abu datang rumah saya. Masa tu saya jadi imam masjid. Ustaz, datang rumah saya hari Ahad. Apa hal? Buat kenduri sikit. Pasal kahwin, kata dia. Lah. Rupanya doa dia dekat Jabal Rahmah tu makbul, tuan-tuan. Dapat kahwin dia. Lepas dia kahwin, saya jumpa dia. Saya tengok satu perempuan naik motor. Saya pun potong perempuan tu. Saya tengok Pak Abu dreba dia rendah je tu. Di dalam ceramah saya sudah sebut tu. Nampak pada dua tu isteri dia je. Bila potong ada dia. Rupanya itulah cerita Pak Abu. Oh, segak tinggi orang dia kat Sumber. Jadi abang-abang ni. Doa lah kau dapat tu di Jabal Rahmah. Buat 100 ya. Tuan-tuan. Ada satu tempat yang saya pergi. Duit. Hilang. Duit saya hilang. Bila duit hilang, macam mana nak buat ni? Tak ada duit, habis duit. Hilang. Telefon. Di Syria. Saya letak duit hilang. Macam mana boleh hilang? Kita nak beli kasut, handphone, beg tangan. Kan kita try kasut. Bila duk try kasut, kita letak handphone di kerusi tu. Bila kita kata tak muat lah payment yang tu, kita pun pergi sekali. Datang satu budak dengan mak dia, siapa tak tahu lah. Ni letaknya, dicekupnya benda atas kita punya duit. Macam tudung saji macam tu lah. Diangkut dengan duit-duit kita sekali. Entah. Sebab tu handphone ke, beg tangan ke, duit ke, jangan rendang. Entah. Cara orang dulu tu betul dah. Entah. Orang dulu-dulu kalau pergi mana-mana kat Som, duitnya simpan di sini. Tempat yang paling selamat sekali. Yang dah faham? Tak faham sudah. Sakit tu di sini, di dalam hatiku, di sini. Cuma masalahnya bila nak beli barang saja. Lu selok. Rupanya orang tua dulu elok. Orang tua dulu baju dalam tu buat zip. Simpan duit. Orang sekarang ni dia malas. Dia kata, nyemak je Ustaz. Bawa, dia letak, dia angkut sekali. Entah. Berhati-hati. Apa yang saya cerita ni tuan-tuan, ialah tentang duit. Satu lagi, kalau tuan-tuan berjalan di luar negara, sampai dekat airport, dia ada duty free. Duty free shop. Kedai bebas cukai. Di sinilah ramai orang terkenal. Bila beli barang murah, beli. Rupanya tuan-tuan, ada orang yang masukkan benda dalam beg kita.
Bila masuk dalam beg, bila sampai, custom tengok ni barang ni mana ada resit. Tidak terdapat dalam resit. Pergi ke dalam. Pergi ke dalam. 2 hari, 3 hari dalam lokap. Nak bebas, duit. Nak bebas, duit bayar. Oh, jahat entah. Ustaz ada pengalaman macam tu? Ada. Bila? 2001. Saya ikut satu travel umrah. Saya nak balik awal sebab saya ada program TV. Bila sampai dekat immigration, pasport, dia tengok pasport saya, dia tanya, mana lagi 2 orang ni? Saya tanya 2 orang siapa? Ni, mahram ni, 2 perempuan. Saya kata, saya datang seorang. Saya tak ada bawa orang. Mahram ke, mahrum ke, tak ada. Dia kata, ni ada. Dalam visa ni ada. Nama kamu, nama perempuan 2 orang. Mana dia 2 orang ni? Saya kata, saya tak tahu. Saya tak tahu. Oh, tuan-tuan Dia panggil kawan dia, bos dia. Masuk dalam bilik. Kapal terbang terlepas, barang saya apa pun tak tahu tak mana duduk. 8 jam saya duduk dekat dengan airport. Pusing sana, pusing sini, dia bawa sana, dia bawa sini. Dia cari mana dia 2 orang ni. Saya kata saya tak tahu. Telefon balik travel. Siapa 2 perempuan ni? Mereka tuduh aku sekarang ni menyeluduk orang tau. Ampun ni biar betul. Saya ni ada program banyak di Malaysia. Rupa-rupanya tuan-tuan, zaman tu kalau orang perempuan nak pergi haji ke umrah, kena ada visa. Kena ada mahram. Yang mana tak ada mahram, mereka tumpang mahram. Ni istilah zaman tu. Jadi kita ni bagi pasport dekat travel masuk makcik mana tak tahu, tumpang mahram kita. Saya pula nak balik awal, balik seorang. Bila balik seorang, makcik ni tak ada. 2 orang. Dia kata, pergi cari balik 2. Saya kata, tak, saya tak tahu. Anak masuk lokap ke apa? Dia tanya saya. Dia bawa saya masuk dalam tandas di airport. Pegawai tu. Apa dia minta, Ustaz? Saya tak payah cerita. Saya bukan buka hak kain tola merah tu, bukan. Jangan duduk short tu pula. Saya kata, saya tak ada duit. Saya tak ada duit. Saya tak mau bagi. Akhirnya, saya panggil balik travel, dia ambil saya balik. Dia pun bebaskan saya. 8 jam kena tahan. Saya maki travel ni. Hampa ni macam mana nak menega ni, menipu orang, menyusahkan orang. Kesian. Saya nak balik. Makcik ni kena balik. Akhirnya makcik tu kena ikut saya balik. Padahal ada lagi 6 hari lagi. Saya kata kalau makcik tak ikut saya balik, makcik saya tak boleh balik. Yang kedua, program saya hak TV lah, apalah, apa semua jadi masalah makcik. Oi. Makcik tolonglah, tak apa lah Ustaz. Awak ngikut je. Kata dia. Kesian pula makcik. Maka senang cakap. Kalau tak nak susah, duduk di Malaysia, Ustaz. Duduk di arah kuda, selesai masalah. Sana kena tipu, sini kena tipu, sana duit tak ada, kena pau. Nyusah. Tapi kalau rasa nak pergi, pergilah. Ada tak jalan penyelesaian? Ada. Bila saya duduk di Syria, duit saya habis. Saya telefon isteri saya, Mama tolong top up saya dalam duit bank. Duit habis lah Mama. Hilang lah dah. Selesai masalah. Yang makcik tadi ni, dia setuju ikut saya balik ke Malaysia. Selesai masalah. Saya tak menyeluduk orang lah. Yang saya tadi, nyonya tadi, tak ada duit dekat Krabi tadi, dia telefon bank. Bank pun aktifkan dia punya debit card. Bolehlah dia cocok duit. Selesai masalah. Tak ada masalah apa. Kalau kita agak-agak sesak, tuan-tuan, pergi ke kedutaan. InsyaAllah kedutaan tolonglah kita. Pasal apa? Pasal kita masih di dunia. Tetapi, duit, pasport, bekalan makanan, dompet, harta, di hari kiamat, tak ada guna dah.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Takutlah kamu dengan suatu hari yang mana hari itu anak tidak ada faedah, harta tak ada faedah, anak pinak tak ada faedah. Tak boleh bermanfaat. Melainkan siapa yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Tuan-tuan, dunia kita perlukan wang. Dunia kita perlukan duit. Ada duit, ada wang, ada pasport, selesai masalah kau. Tapi di negeri akhirat, wang tak ada faedah. Wang tak ada guna. Duit tak ada guna. Yang boleh tolong kita di negeri akhirat ialah pahala. Yang boleh tolong kita di negeri sana ialah amalan ketika hidup dalam dunia. Tuan-tuan depan saya ni kaya-kaya belakang ni. Hebat-hebat ni. Bendang ada, durian ada. Tu, abang belakang tu jual durian. Duit ada, apa semua ada. Adakah akan dibawa ke kubur? Tak. Barang mah Kak Sung, berlambak. Tadi ada orang ambil gambar dekat saya. Gelang dia saja besar handphone. Tu dia, kok, oi, gelang besar handphone. Ni, besar ni. Saya kata ni kena dapat sebelah lengan kak ni. 2 tahun tak kerja. Di hari kiamat, tak faedah apa pun. Tetapi di hari kiamat, duit yang akan menjadikan kita mudah di sana, nama dia ialah pahala. Sekarang macam mana nak bawa pahala banyak-banyak untuk akhirat? Di dunia betul. Ada duit selesai masalah. Ada orang mai jumpa saya, suami dia kena tahan. Suami dia orang dakwah ni, orang dakwah. Pergi masuk ke sungai, pergi berdakwah sepadan negeri mana tu, kena tangkap dengan askar ni. Mai jumpa saya, Ustaz, tolonglah Ustaz, suami kok dulu kena tahan dekat tu. Tu dia kok. Nak sebut nama negara dia pun kita takut, puak-puak ni sembelih orang semua ni kok. Yang suami akak pergi dakwah orang-orang warah kuda sudah. Kena tangkap. Pasal apa? Pergi naik bot, naik sampai ikut sempadan antara Thailand dengan satu lagi negara. Tuan-tuan fahamlah negara mana? Masuk dalam penjara tu dia nak berpuluh-ribu nak bayar. Ni macam mana nak buat ni Ustaz? Saya kata kau pergi jumpa kedutaan. Saya boleh buat apa? Baca Yasin 7 Mubin boleh. Bayar selesai keluar. Tetapi di hari kiamat, boleh kita keluar daripada neraka dengan harta kita. Boleh kita beli dengan duit kita. Syurga kita. Sebab tu saya kata, sebelum kita pergi luar negara, kita akan tukar duit. Sebelum kita pergi Mekah, abang dah tukar ke duit Arab? Sebelum kita pergi negara lain, pergi Bali ke Indonesia, abang dah tukar ke adik rupiah? Abang nak pergi Hong Kong, China, Vietnam ni, abang dah tukar ke adik Vietnam? Tak apa, abang bawa duit Malaysia, takkan tak laku. Tak laku bang. Mereka nak duit mereka. Abang dah tukar dah. Abang tukar siap-siap dah. Ha, tu nampak duit Riyal tu. Tukar 1,000 dapat 800 tu. Nampak tu. Anak shopping apa? Pergi lah. Bang, kita nak mati bang. Abang dah tukar belum pahala? Dah tukar belum? Persiapan nak mati ni. Tukar dia dengan apa Ustaz? Dengan amalan. Sebab tu saya tanya agak pengurusi majlis. Masjid kita ni nak buat peruntukan untuk apa? Kita nak buat bangunan tambahan. Berapa kos dia? 2.5 juta. Ni dia. Kita tukarkan duit yang kita ada, barang mak yang kita ada, harta yang kita ada, supaya dia laku di hari kiamat. Bagaimana nak laku tu Ustaz? Itulah nama dia wakaf. Ada barang mah tak laku Ustaz. Ada jam tak laku di hari kiamat Ustaz. Tak bawa pun.
Tinggal habis. Misi ayak cowai tinggal. Kereta tinggal. Barang mak tinggal. Gigi palsu kau orang cabut nak mati. Lu rendah dalam botol. Yang nak dibawa ialah pahala. Soalan dia. Dah tukar ke belum? Untuk menjadi pahala. Ni. Baju ni. Jadikan dia berpahala. Baju ni lah yang dia bawa pergi semayang Ustaz. Pahala. Kasum. Telekung tu lah pakai pergi semayang. Pahala. Ni tak. Telekung beli Vietnam, simpan. Telekung beli kat Medan, simpan. Telekung Siti Rapi'ah, Siti, semua simpan. Bila nak dapat pahala? Bila dapat pahala? Muktan duk buah, manggis duk buah, durian duk luruk. Makan pun tidak, kutip pun tidak, duk masak atas pokok. Durian hitam, manggis pun keras. Tak bersedekah ke orang. Tak nak tukar ke jadi pahala? Banyaknya muktan makcik, lebatnya. Kadang makan pun. Macam mana? Itu tak sedekah ke orang. Sedekah apa? Mereka nak, mereka tak nak. Tak nak tukar ke durian tu jadi pahala? Tukar. Durian duk luruh tu. Hari ni 10 biji luruh. Pergi buat sawah, main hantar kat Masjid Arab Kuda. Malam ni ada ceramah. Makcik tak makan durian. Makcik kencing manis Ustaz ni potong jari 2 dah. Makan lagi potong jari 3 pula dah. Tu durian buat apa? Ambil pergi situ. Dia tak makan. Makcik pergi masak. Pergi jadi sawah makcik. Pergi beli roti. Main sedekah kat mereka ni. Makcik dapat pahala. Pahala itulah yang akan bernilai di hari kiamat. Apa benda yang akan bernilai di hari kiamat? Pertamanya, hati yang sejahtera. Jom tuan-tuan. Malam ni, biqalbin salim. Kita jadi orang yang sejahtera hati dia. Maksud sejahtera hati itu apa Ustaz? Redha dengan Tuhan. Satu. Jangan tak redha dengan Tuhan. Saya mati menangis. Saya menangis mati. Nangis sehari tak apa, 2 tak apa, 3 tak apa. Ni 3 bulan dah. Lalat buta. Saya pernah jumpa tuan-tuan orang yang menangis sampai buta. Nama dia Kasim Selamat. Dengan combi. Laki mati, teriak combi tu duduk menung. Hang tak reda ke? Allah Ta'ala bagi mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Reda lah Allah Ta'ala bagi kita sakit. Sakit tu menaikkan darjat, menghapuskan dosa. Reda. Yang duk maki siapa? Yang lutut ni pun tak tahulah selaka semua lah. Kan larat aku kan larat lutut ni lah. Menantang sungguh lah. Menantang sungguh lah ni kata. Hang tak reda dengan Tuhan. Nombor 1 reda. Jangan tak reda dengan Tuhan. Duk tengok hidung kat cermin. Awak besar macam jambu hidung ni pun. Orang lain hidung tinggi, aku hidung rendah. Pergi Vietnam, pergi kiki hidung. Hang tak reda dengan Tuhan, hang tak akan selamat di hari kiamat. 2, apa makna reda dengan Tuhan? Setuju dengan apa jua perintah yang terdapat dalam Quran. Itu nama dia reda. Qalbin salim. Reda dengan Quran. Lu akak kita ni lah, duduk atas kursi tu leku hitam. Dalam masjid ni 6 orang je hitam. Salah seorang dia. Sebelah akak tu Quran. Belakang akak tu nama dia Quran. Sepatah huruf, sepatah perkataan Quran pun tak boleh tolak. Sebab Allah yang bagi Quran. Alhamdulillah Kak Sum setuju sungguhlah dengan Quran. Kipas besar tak pasang. Aircon pasang tak sejuk. Tapi Kak Sum ni tetap menutup aurat. Tak buka. Pasal apa? Perintah Allah. Allah pesan pada Nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhina alaihi min jalabihinna. Pakai tudung, tutup aurat.
Tengok ada orang perempuan tu, Allah, hangat tu. Bang. Hangat tu. Tudung anak, tudung. Oh, ya Allah. Kita tak apa. No. Jubah saja. Selai tu. Kain pelikat tak ada. Seluar apa pun tak ada. Semata-mata tu. Ekon masuk tak apa. Orang perempuan tu. Stokin sampai ke paha. Oh, setujulah. Allah Ta'ala bagi orang perempuan mengandung beranak. Setujulah. Tak tahu nak abang lah. Pasal apa? Buat macam mana Ustaz? Allah dah tentu dah orang perempuan ni mengandung beranak Ustaz. Oh, kena reda. Tenang hati dia. Berapa ramai yang tak tenang? Kita aja mengandung. Tu Haji Rahim tu. Awak tak mengandung? Dia nama aja Haji Rahim tapi dia tak ada rahim kat semua. Dia nak mengandung lagu mana? Satu Quran kita setuju. Tapi ada orang perempuan. Dalam satu Quran tu, ada satu hukum dia bantah. Agak-agak apa kak yang bantah hukum Quran? Nikah dua. Sebut boleh nikah dua, masa muka. Menyesal masjid natang. Maknanya akak tak setuju. Allah mengharuskan. Bukan sunat, bukan wajib. Harus. Oh. Ayo. Macam kita lah orang jantan. Semua hukum setuju. Ayah, kenapa saya kena sunat? Oh, perintah Allah. Nabi Muhammad suruh kita sunat. Kita sunat lah. Setuju. Nanti kalau adik sunat, adik boleh nikah. Setuju, tak apa. Tapi Allah kata, siapa yang mencuri, potonglah tangan dia. Sampai sekarang kita tak setuju. Macam mana nak jumpa Allah? Allah kata, siapa yang berzina, sembat 100 kali. Oh, tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Kita ni masyarakat campur-campur, Ustaz. Mana boleh sebab orang. Kalau Islam semua tak apa, Ustaz. Kita campur. Jadi tak sesuai lah Tuhan. Tak sesuai Ustaz. Maknanya abang tak reda dengan hukum dalam Quran. Agak-agak selamat ke di hari kiamat? Sampai bila kita nak kata tak sesuai? Daripada mana hang kata tak sesuai? Daripada otak. Otak saya kata tak sesuai. Siapa yang bagi otak ke hang? Allah. Allah bagi otak ke hang. Allah bagi otak hang tu pun Allah bagi tiba-tiba. Hang gunakan otak tu untuk menolak Allah. Hang ni gila ke apa? Nanti duduk dalam kubur. Siapa Tuhan kau? Allah. Agak-agak malaikat kata apa? Elek. Allahu Rabbi konon. Duduk di dunia bantah perintah Allah. Duduk seorang-seorang. Tak ada siapa nak nolong. Mengaku Allah Tuhan. Pirah. Yang tu saya tambah. Saya kita kata malaikat muka nakir tu orang pinik. Dia mari sana. Dah. Sebab tu nak dia bagi selamat. Jom tuan-tuan. Nak selamat di hari kiamat. Jom kita reda dengan Tuhan. Allah bagi banjir reda. Allah bagi hujan reda. Allah tentukan kita reda. Kita jantan reda. Jangan duk ubah pula. You all tak faham tau. Apa? Actually lagi entah. I sebenarnya bukan lelaki tau. I perempuan. Tapi I terkurung di dalam tubuh lelaki. Sudah tuan-tuan. I perempuan. Tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. You all bayang tak macam mana tensionnya I? I perempuan tau. Cuba tanya dia. You perempuan? You pernah senggugut? Tak pernah. Kalau otak engkau perempuan. Orang perempuan dia ada senggugut. Lelaki mana ada senggugut? Ugut ada. Awak lelaki, terimalah hakikat awak lelaki. Awak perempuan dah. Reda. Nombor 1. Di hari kiamat, dia selamat. Yang kedua, orang yang membawa amalan. Amalan dia betul. Wa amila amalan salihah. Dia melakukan amalan soleh di hari kiamat. Allah Ta'ala sediakan apa dia? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, Allah bagi syurga ke dia. Nombor 2, jom kita bawa amalan. Tuan-tuan, bahagia tak saya tadi? 1,000, tapi money changer bagi saya 4,000. Bahagia orang tak? Nak minta malu ke orang. Tiba-tiba bagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, seronok tak di hari kiamat? Tuan-tuan bawa pahala sedikit. Sampai di hari kiamat, pahala berlipat kali ganda. Saya tak pernah pergi haji. Macam mana saya dapat pahala haji? Saya tak pernah mengajar orang. Macam mana saya dapat pahala mengajar orang? Di hari kiamat dia akan dapat. Pahalanya berlipat kali ganda. Bayangkan saya bagi RM1,000, dapat RM4,000. Sukanya tuan-tuan, dah 25 tahun saya masih sebut benda ini. Bayangkan di hari kiamat. Amalan sikit, Allah bagi syurga tinggi. Subhanallah. Apa dia, Ustaz? Sedekah. Apa dia, Ustaz? Zakat. Apa dia, Ustaz? Wakaf. Saya cakap pada tuan-tuan. Saya waktu belajar dulu dapat zakat. Derma siswa zakat. RM250 sebulan. 3 tahun saya duk hafal Quran tu. Dapat allowance. 250 duit zakat. Saya orang susah, saya orang miskin, tak ada duit. Tiba-tiba dapat duit zakat ni, Allah. Saya tak pernah masuk stadium, saya tak pernah masuk panggung wayang, saya tak pernah pergi tengok konsert rock. Konsert Ella and the Gang ke apa, tak pernah tengok lah. Kerja saya ialah aku nak habiskan Quran dalam tempoh 3 tahun mesti selesai. Pasal dapat allowance sebulan 250 duit zakat. Akhirnya sekarang tuan-tuan, daripada itulah saya bekerja, jadi mengajar, jadi cikgu, jadi ustaz, jadi penceramah. 35 tahun dah saya ceramah. Di mana ustaz ceramah? Merata-rata. Daripada televisyen, kaset, CD. Sekarang naik gelanggang medsos, TokTik, FB. Di mana ustaz ceramah? Dari Australia sampai ke Vietnam, naik ke China, naik ke Hong Kong, naik ke Jepun. Turun ke Singapura, Indonesia, Brunei, patah balik pula pergi ceramah di Arab. Malaysia ni ustaz, tak tahu tempat mana pun saya tak ingat dah. Arab Kuda ni pun kali kedua tu. Tahun bila ustaz? Yang pertama? 2000? 2013. La ilaha illallah. Saya pun lupa lah. Berapa juta orang tengok ceramah ustaz? Saya tak tahu. Tengok tuan-tuan fikir sendiri, pecah kalkulator. Kalau nak ikutkan pecah kalkulator. Filem ustaz? Filem saya ada, drama ada, album ada, semua ada. FB ustaz ada berapa? Tak banyak. Followers saya tuan-tuan, ada 2 juta. TikTok 1,7 juta. Instagram, tak tahu Instagram nak tanpa saya tak tahu, tapi juta-juta. Banyaknya pahala ustaz. Sekolah ada ustaz? Sekolah ada, mengajar ada. Adakah dapat pahala pada saya? Dah. Dapat pahala pada orang yang bayar zakat, dapat pahala pada orang yang sedekah, dapat pahala pada orang yang bagi duit. Nanti mereka duduk dalam kubur, duduk di hari kiamat, pahala mai dekat mereka. Masa bila aku mengajar orang? Masa bila aku buka sekolah? Masa bila aku ni baca Quran? Masa bila aku dapat? Rupanya yang dia sedekah itulah yang menjadi amalan pada dia. Tuan-tuan tak mau jadi macam tu? Tak buat tapi dapat. Tak buat amalan tu tapi dapat pahala dia. Untung. Ni salah satu dia apa? Yang kita nak buat sekarang ni. Buat apa tadi? Dewan di masjid. Kita matilah. Di situlah orang kahwin, di situlah orang mengaji, di situlah buat kuliah, di situlah buat kursus haji, kursus umrah. Kita matilah. Di hari kiamat, pahala dah sampai gitu. Inilah orang cerdik. Inilah nama dia bagus. Tak buat apa pun. Wakaf saja. Tapi pahala bertimpa-timpa. Tuan-tuan, benda yang macam ni,
kena berbisik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Bisik-bisik ni tak bagus. Kebanyakannya. Melainkan sesiapa yang berbisik mengajak untuk bersedekah. Jah, cantik, cincin aja, gelang banyak, rantai banyak. Aja tak nak tukar ke daripada gelang jadi pahala? Gelang ni di hari kiamat tak laku je. Tapi kalau hajat tukarkan jadi pahala, pahala itulah yang melakukan di hari kiamat. Pahala itulah yang menjadikan laris di hari kiamat. Aja tukarlah aja. Tukarkan gelang emas jadi pahala. Nak tukar macam mana? Ada ke kedai pajaknya? Ada. Di pajak song ke? Itu pajak song. Lain kak. Akak bagi dekat masjid, wakaf. Akak dah tukarkan daripada harta. Akak jadi tukarkan jadi pahala. Di hari kiamat akak senang kak. Akak nampak di situ ada mak tahfiz, akak pilih sedekah kat mereka. Kita tak tahu dalam pelajar tu ada ulama ke, ada tok guru ke, ada mufti ke. Selepas kita mati itulah kerja dia. Tiap-tiap kali dia mengajar, tiap-tiap kali dia bagi kuliah, akak dalam kubur dapat pahala. Kak tak perlu mengajar, kak tak perlu berceramah, dia yang buat semua, pahala kak sampai. Bukankah itu nama dia orang yang untung, yang tidak akan rugi? Bisnes yang tak akan rugi kan 3. Semayang, baca Quran dan sedekah. Tuan-tuan, sekarang kita berada di masjid. Tahun depan kita nak buat pelancaran, besar-besaran untuk membina dewan ni. Masjid itu apa? Tempat sujud. Bukankah Allah sebut dalam Quran, bisnes yang tak akan rugi pertamanya, yatluna kitab Allah, baca Quran. Kita nak baca pun teragak-agak, kita nak baca pun terangkak. Kalau gitu tukar pahala. Kita sponsor budak tahfiz. Dia baca Quran, setiap kali dia baca Quran, kita dapat pahala. Berapa banyak amalan yang kita tak buat, tapi di hari kiamat kita dapat. Ni akak-akak ni tak pernah pergi haji pun, dapat pahala haji. Pasal apa? Bersalin, beranak. Tiap-tiap kali beranak tu dapat pahala apa? Ni duk marah dengan beranak. Tiap-tiap tahun beranak teruk kita. Ingat pahala nak kata apa? Abang-abang tak payah pergi umrah. Lepas sembahyang subuh, jangan balik. Duduk di masjid. Semayang, zikir, baca Quran. Sampai isyraq, sampai dua balik. Dapat macam pahala umrah. Nak apa lagi? Ini kena jadi cerdik. Supaya kita dapat benda yang kita tak buat pun. Tapi kita dapat. Kita tengok orang yang hafal Quran. Tajar dia. Kita tengok budak tahfiz, tajar dia. Kita tengok ada orang yang nak buat masjid. Bayangkan tuan-tuan, kita tak semayang pun dalam masjid tu. Kita mati dah. Tiap-tiap kali orang main semayang, berapa banyak pahala kita dapat. Yang ketiganya ialah bersedekah. 3 benda ni ialah bisnes yang sangat untung. Dia takkan merugikan. Jadi tuan-tuan, seronoknya kita bila buat amalan dapat pahala. Seronoknya kita tak ada pahala, tak ada amalan, tiba-tiba Allah bagi pahala. Sebab tu jangan kita susah hati kalau orang ngumpat kita. Jangan Kak Sung susah hati kalau sekarang ni orang mengata kita. Orang fitnah, kak tak mau pergi dalam masjid ustaz. Awak. Mereka kan main dengan ceramah, mereka duk kata kat kak. Kata apa? Kak janda ustaz. Habis tu, mereka kata kat kak, amai masjid nak ngorak tu imam. Betul? Kak tak ngorak dia, dia ngorak kak. Ah, sudah tuan-tuan ni. Bukan imam sini lah, di Afrika ni tuan-tuan ni. Kak tak ngorak dia. Kak tak ada niat apa pun. Kak nak sembahyang, nak mengaji. Dia pun kata kat kak, senyum kak, senyum, senyum. Pasal apa senyum? Tak kata, tak kenal kat ustaz, tak apa lah. Senyumlah, kak dapat pahala. Mana ada orang dapat duit masam? Kak sekarang bukan duit kak, pahala kak. Yang mereka duduk semayang, mereka duduk baca Quran, duduk terawih, tu main kat kak. Pasal mereka fitnah kak. Oh iya kak? Ha, tak apa. Kata nyak-nyak lagi. Ha, tahu tak apa? Tukarkan benda hak jadi pada kita ni, tukar jadi pahala. Terus duduk cerita ke orang lah. Masjid tu. Kata ke orang. Terus duduk. Beri dia lagi. Tengkok tu. Ni asal nak mengata. Tengkok dengan tengkok-tengkok kali.
Sudah. Orang mengumpat, orang buat naya, orang buat zalim, orang fitnah kita, relax kau. Nanti jadi pahala di hari kiamat. Ni rupa ramailah besok saya dapat pahala pada tuan-tuan ni. Aku tengok Ustaz Kazim pakai sokok hitam, aku tahu dah dia belah mana. Besok pahala banyak tuan-tuan. Pahala banyak semalam. Saya cakap dia bermatan sirik dah. Mai satu ustaz minta maaf peluk saya. Ana kata kat entah macam-macam dulu. Saya baik ustaz minta maaf. Kalau tidak, pahala ustaz tu mai kat saya. Tu. Tukar jadi pahala. Tuan-tuan tak seronok ke tuan-tuan? Ada satu benda yang sikit tapi itulah yang menyelamatkan kita. Saya hanya ada berapa ringgit je di Hong Kong. Nak makan tak ada duit. Duit orang ambil-ambil. Tinggal yang ni je. Anak saya nak makan. Cari kedai tak jumpa, ada kedai 7E. Masuk 7E, melilau. Tanya dekat tokek cashier dua orang tu. I'm Muslim. And I want to know some food. Halal food. Dia tanya kepada dia ni bahasa apa pula cakap ni. Dia tak faham saya cakap tadi. Halal food. You know halal food? Sudah. Saya dukung anak saya. Dukung pusing. Jumpa KitKat. Saya pergi dekat dia balik. You see? Halal. You see? Halal. Macam mana? Sudah. Bayar kat dia jalan terus. Jadilah yang tu lah boleh lapik perut. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak satu amalan walaupun sikit. Yang itulah yang boleh tolong di hari kiamat. Kalaulah amalan itu cuma senyum. Senyumlah. Kalau itu boleh menolong kita di hari kiamat. Bukankah senyum itu sedekah? Kak Song, senyumlah. Masa. Aku ni ada hutang paraik dengan dia ke apa lah. Kita duduk di masjid ni lama ni. Daripada pukul 6.30 ni. Lah 8.30 tak. 2 jam lah. Tak senyum lagi dengan orang sebelah. Tak mau pahala ke? Senyumlah. Ni tak masa. Mega bewak. Bewak dia panggil orang solat. Tuan-tuan tak mau ke? Benda sikit saja. Kok yang itulah yang menyelamatkan kita. Turun masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Banyaknya selawat. Kalau itulah yang boleh buat. Tengok apa amalan dia. Apa amalan dia. Kalau Allah nak bagi syurga pada kita. Malaikat tanya pada, Allah tanya pada malaikat, apa amalan dia ketika dia hidup dalam dunia. Tengok muka laih sangat ada, loleh sangat ada, ni kesian. Kata Allah, kesian. Rahmat Allah sampai. Malaikat duk buka. Tak ada satu pun baik Tuhan. Yang ni teruk sungguh lah. Ada mesin cowek di masjid, dia curi. Tongkat mimbar pun dia curi. La ilaha illallah. Tapi Allah ni dengan rahmat dia. Cuba tengok, ada amalan. Dia kata ada. Waktu ceramah Ustaz Kazim hari itu, dia jadi sukarelawan edarkan kalender percuma. Itu bagi pahala kat dia, bagi masuk syurga. Pasal apa? Mengedarkan kalender percuma. Tu makcik tu apa? Tahap itulah masuk syurga kat semua. Satu je amalan. Ni langsung tak nak buat baik ni. Allah. Saya jumpa satu budak di masjid mana belah pulau. Habis turun masjid, kasut ni dia susun. Susun cantik. Pegawai masjid beritahu dia, ni ustaz kerja dia, tiap-tiap kali kuliah ke apa dia, kerja dia susun kasut Jumaat. Yang tu ya. Lepas tu dia balik. Tu tak semayang dak. Astagfirullahalazim. Ni pun masalah kat tuan ni. Hang kenalah semayang, jangan dak agak susun saja. Ni nak cerita ni satu amalan kecil, jangan tinggal. Sila-sila amalan kecil itulah yang menolong kita di hari kiamat. Saya tadi hanya duit dapat berapa dolar Hong Kong saja tuan-tuan, dapat makan KitKat tu lega lah rasa. Itu baru dunia tuan-tuan.
Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa amalan yang boleh tolong kita di hari kiamat? Nama dia syafaat. Jom cari syafaat. Apa makna syafaat? Penolong. Yang menolong. Yang memberi pertolongan. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, saya pergi Krabi. Minum ayak nyok tepi laut. Malam. Sudah tengok perempuan Cina ni. Sak keluar masuk kad. Yang saya pun nak jolok ke, duk tunggu duit dia bila dia nak keluar duit ni, aku pun nak jolok ke. Tak boleh-boleh saya pergi kat dia, what's your problem? Dia kata, my card. Tak boleh pakai. Saya pun try, dia kata tu tak aktif. Sebelum you datang sini, you aktif tak? Tak. Tak apalah. Sekarang you telefon ini, you ambil nombor ni, you call sana HQ, you bagi tahu you sekarang ada dekat Thailand apa semua, nanti dia activate ke jalan lah. Thank you. You sudah makan belum? Belum main makan dengan saya. Pasal apa Ustaz tolong? Pasal amoy. Kalau uncle lantak hang lah. Saya duduk dengan dia, duduk dengan kawan-kawan saya ni, rombongan saya bagi makan. Tuan-tuan, di hari kiamat, tuan-tuan tak nak dapat syafaat. Makcik tadi, nyonya tadi ni, thank you, encik, thank you. Seronok. Tuan-tuan, di hari kiamat besok, tak ada siapa nak tolong kita. Anak tak tolong, harta tak tolong, tuan-tuan. Tiba-tiba ada syafaat yang menolong kita. Jadi sekarang cari syafaat yang nak tolong tu. Yang pertama apa dia? Tu, Quran. Dia akan datang di hari kiamat tu, Quran, tuan-tuan. Sekarang kita duk baca toktik, duk baca komen. Sekarang kita ganti, baca Quran. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pada kita satu bulan, nama dia Syahrul Quran. Bulan Quran, tak lama lagi dah. Jom, dampingkan diri baca Quran. Yang ni tuan-tuan ni, saya pada Facebook saya pun ada macam-macam benda, medsos. Tapi saya tak jadi hamba medsos. Saya tak jadi hamba beg merah, beg hijau apa semua ni dah. Saya tak percaya pun apa yang dia cakap. Hari ni Ustaz Roslan Cik Ros, dia hantar mesej kat saya. Syekh, betul ke yang terjual ni? Kalau ada anak pun nak pakai. Kayak apa pula? Dia hantar gambar tok-tik. Saya tak boleh buka lah ke mana nak buka, tak erti. Selalu anak perempuan saya, duk aja nak buka link-link mana saya tahu link tentang apa. Tekan tak jadi. Tentang apa Ustaz? Ni dia kata shampoo yang boleh memutihkan, menghitamkan rambut putih. Saya kata dah Merapu mana nak ada. AI tu Ustaz, bohong. Saya berperhati walaupun gambar tu tak bergerak, saya tengok ni muka saya. Awak beruban pula. Rupanya dia pun jual shampoo, bila pakai jadi hitam rambut. Dapatkan shampoo saya, Ustaz Kazim. Sudah tuan-tuan. Dulu dia pun jual minyak gamat, minyak merah panas, hangat Ibu Dayak. Dapatkan minyak hangat Ibu Dayak. Bila masa saya kena Ibu Dayak? Saya Profesor Datuk Dr. Kazim Ilyas, pakar prostat nanda. Prostat pula dah. Lepas tu dia mari pula. Saya Ustaz Kazim menawarkan pinjaman tanpa faedah kepada anda. Bagi anda yang memerlukan wang, datanglah jumpa saya. Saya berikan pinjam tanpa faedah. Dekat 10 orang datang tuan. Pasal apa yang dia minta duit pula ni? Jahat sungguh zaman sekarang tuan. Saya ada satu podcast dengan Datuk Pa atau cerita hantu. Cerita seram. Cerita macam mana saya kena sihir. Mereka umpah percakapan tu, marilah melabur dalam skim. Bila masa pula, ni cerita hantu bukan melabur saham. Ni cerita seram. Semalam, waktu ada 7 bas melawat sekolah saya di Sungkai semalam, satu makcik tunjuk, Ustaz ni nombor Ustaz kah? Tak, ni bukan nombor saya. Tapi gambar Ustaz, memang gambar saya, ni bukan nombor saya, awak. Dia duk call makcik tu. Sudah tuan-tuan. Yang ni kali kedua. Satu makcik umur 69 tahun bercinta dengan Ustaz Kazim.
Bercinta. Tuan-tuan bayangkan, 69. Saya baru 26. Ni parah ni tuan-tuan. Dia hantar mesej gila-gila kat makcik tu. Angau tu tok tu. Bukan tok dah, opah, tok Wan. Lepas tu, dia telefon PA saya. Ni PA Ustaz Kazim kah? Ya, Kak. Ni Ustaz Kazim ni tak tahulah dia bagi harapan palsu kat apa. Harapan palsu? Janji nak nikah lah, apalah. Dah dapat duit tinggal. Hai. Masa bila saya rupa-rupanya tuan-tuan, dia buat miss call. Hello? Oh ya ke? Sorry. Wrong number. Ni saya Ustaz Kazim ni. Oh, Ustaz. Start tu makcik, dia start. Makcik ada duit. Ayang ada duit. Ayang. Gelinya aku. Ya Allah, ya Rahman. Ya, tu pun bengok masuk duit tuan-tuan. Jadi akak, kalau ada orang telefon, WhatsApp nama saya, bohong tu kau. Bohong. Jangan duk layan dia. Lalas minta duit. Ajak dating pula tu. Siapa yang ajak? Makcik tu ajak dating. Astagfirullahalazim. Aduh, ni mesti minum air Mirinda ni. Ada straw macam cerita Piramli. Zaman menipu sekarang ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Daripada benda ni tuan-tuan tak ada faedah ni, kita cari benda yang boleh bagi tolong kita, syafaat, nama dia Quran. 2, apa dia syafaat? Kita boleh datangkan syafaat daripada tok-tok guru kita, ulama-ulama kita. Saya duk baca kitab-kitab lama ni tuan-tuan, baca ni niat dalam hati Allah. Ustaz-ustaz ni, tok-tok guru ni, depa ni tulis kitab sepanjang umur. Sekarang nak tulis buku senang. Senang semua. AI semua bercakap, dia translate, tulis jadi tulisan tulis. Dulu mana ada komputer, dulu mana ada dakwat, dulu nak tulis kertas pun susah. Sungguh-sungguh tulis. Akhirnya dengan kitab mereka itulah kita faham. Dan kita mengajar, ya Allah, kalaulah mereka ni ulama' ni boleh bagi syafaat, aku naklah syafaat mereka, ya Allah. Cinta kepada ulama'. Hari ni orang cinta pada artis. Tutup jalan, artis datang lah. Satu stadium. Cinta sungguh manusia pada artis. Mai ustaz, mai tok guru. Dibenci, dihalau, dipulau. 3. Yang boleh bagi syafaat pada kita siapa dia? Sudah pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita cari syafaat Rasulullah. Kalaulah dengan selawat boleh mendatangkan syafaat, buat. Kalaulah dengan ziarah makam Rasulullah boleh dapat ziarah lah. Kalaulah boleh mengamalkan sunnah itu dapat syafaat, amalkanlah. Bayangkan tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh tolong kita, tiba-tiba datang Rasulullah tolong. Macam nyonya tadi. Ni dengan siapa ni aku nak minta duit ni, dengan siapa ni aku nak buat duit. Tiba-tiba kita mai tolong dia. Apa dia rasa? Itu baru dunia tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Bayangkan tuan-tuan datang malam ni sembahyang maghrib. Dengar ceramah. Yang dapat tiang tak apa. Lega rasa. Ni abang kita. Bukan ada tiang. Nak tinggal kamera, aku hilang. Tunggu juga sikit pinggang. Allahu Akbar. Tak apa Ustaz, pahala. Sagi sembahyang Isyak pula. Tak apa Ustaz, pahala. Ni pagi ni Ustaz, mak ngah nak mangkit pagi sembahyang. Esok nak puasa, nak sok pukul 5 lah. Esok puasa, hari Senin Ustaz. Bulan Rejab. Banyaknya pahala. Pergi pasar pula. Beli nasi bungkus pula. Pergi sedekah pula pada orang yang puasa sunat. Besarnya pahala. Tuan-tuan, yakinkah kita ni ada pahala? Dan pahala tu kita bawa di hari kiamat.
Saya bila pergi Syria tu, saya yakin saya ada duit. Apa ada di Syria, Ustaz? Masa tu tak ada perang ni. Masa tu tak ada perang ni. Saya ada program banyak ke situ. Dia bertunjuk kat saya, Ustaz, kalau Ustaz tak ada, duduk bawah tu, sini, selalu lalu kat jalan tu. Naik kereta. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tak ada, hilang. Di mana Ustaz pergi? Mana saya tahu. Bawah tu, bawah tanah. Apa bawah tanah tu? Oh, hak penjara bawah tanah. Tak terbit dah Ustaz. Oh, sudah Ustaz. Aku silap mai sini. Aku silap mai. Tapi pasal dia cantik. Pasal dia, kulit dia, beg dia, baju dia. Pasal ribu tahun punya pasal. Saya kata aku nak beli halaman sini. Elok pergi try kasut, duit hilang. Tak pucat lesin lah. Pucat loh. Saya ingat gitu tuan. Bila sampai dekat custom, dia buka beg saya. Saya punya lipat beg saya tu, dia buka mumang. Oh. Lepas tu kena susun balik. Saya ingat gitu tuan-tuan, saya nak dapatkan cop pasport. Nak pergi Jordan. Beratok punya lama. Bila nak sampai, nak cop, kaunter tu kata apa? Bukrah. Nak sampai giliran saya tu, nak bagi pasport, bukrah. Bukrah tu apa? Esok datang lain. Aku dah beratok berjam-jam dah. Bukrah. Oh, rasa nak melompat atas. Aku ni pindah dia lagi, aku lompat atas meja. Dia pula lagi, dia tarik bola meja, tak balik dah. Tak apa. Ustaz pergi berapa orang? 4 orang. Bukannya rombongan. Tapi ada misi. Ceramah lah apa. Saya duduk tidur dekat pejabat depan tu. Satu malam tidur. Orang Arab tu tanya saya. Dari mana? Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia bagus. Tahu tak apa. Tak bagus. Saya tanya macam mana hantar Malaysia bagus. Dia kata dia tinggal di Sarawak. Dia tinggal di KL. Saya kata tak apalah. Ujian besoklah. Tuan-tuan, bayangkan di hari kiamat. Immigration yang ada sekarang, custom yang ada sekarang ni tuan-tuan, berapa ramai yang baik. Saya pergi cop pasport di negara bukan Islam. Custom tu kenal. Immigration tu kenal. Ustaz Kazim? Ya. Dia tutup kaunter tu. Di hujung. Ustaz Kazim? Boy. Aku ingatkan di Malaysia je orang kenal. Di luar negara pun orang kenal. Oh, seronok tak? Mudah urusan. Bayangkan di hari kiamat. Agak-agak ada kan malaikat tu? Ustaz Kazim? Tang. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Allah, macam manalah nak jadi istimewa. Sekarang kena buat. Macam mana Ustaz? Jaga amalan supaya pahala tak dicuri. Ni, semayang maghrib, semayang isyak, jaga jangan hilang pahala. Pak siapa hilang pahala? Riak. Yura'un. Nunjuk. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti dia berkata macam Arab. Ar-Rahmanir Rahim. Habis. Pahala habis. Kita maki orang, kita mengumpat pada orang, kita mengata pada orang. Pahala kita passing dekat dia. Habis. Bila sampai di hari kiamat, saya pergi haji, mana pahala? Saya semayang, mana pahala? Saya puasa, mana pahala? Engkau semayang dulu, engkau tunjuk pada orang. Engkau pergilah minta dekat orang.
Kau dulu baca Quran, kau nak tunjuk suara kau sedap. Mintalah kau orang. Kau bukan baca kerana Allah. Malaikat kata, kazabta. Bohong. Rupanya tak ada pahala, tuan-tuan. Bayangkan saya dah ada duit nak beli kasut. Cari tak ada duit. Kasut tak boleh beli, beg kulit tak boleh beli, apa tak boleh beli. Tapi selamat saya masih di dunia. Boleh telefon lagi isteri. Mama tolong bos tak duit. Bola ni apa nama bank kawan ni. Sekali nak transfer duit, keluar duit. Di hari kiamat nak minta tolong siapa? Yang boleh tolong amalan pula tak sah. Amalan pula tak diterima. Pasal apa? Hutang tak bayar. Pi umrah 8,000 bayar. Hutang RM80 tak bayar. Nah, ya, tuan-tuan. Nah, ya, tuan-tuan. Saya kiaskan daripada pengalaman saya pi haji, pengalaman saya pi Hong Kong, pengalaman saya pi Syria, pengalaman saya tukar duit, pengalaman saya hilang duit, pengalaman saya kena tarik masuk dalam immigration 8 jam kena tahan. Saya kiaskan macam itulah keadaan kita di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, sementara hidup kita masih ada ni, jom kita buat persiapan yang terbaik, bersihkan hati. Jangan mengata pada orang, jangan buruk sangka pada orang, minta maaf dengan orang supaya hati kita sejahtera biqalbin salim. Jangan pergi pada hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan hati busuk, buruk sangka, sentiasa buruk sangka dengan Allah, buruk sangka dengan manusia. Nombor 2, jom kita betulkan amalan supaya amalan kita sah. 3, cari jalan apa benda yang boleh tolong kita di hari kiamat. Dan satu benda sekarang yang terbentang luas di hadapan kita ialah Dewan Masjid yang kita lancarkan wakaf kutipan dana pada malam ini. Saya petang tadi duduk dekat hotel. Ustaz Mike, Kepala Batas, Ustaz duduk hotel mana? Saya satu hotel tu saya suka. Dari ada satu ustaz telefon. Saya telefon. Ustaz Kazim, ana ni nak jumpa entah ni. Tolonglah. Nak buat kerjasama ke apa. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Ustaz ada masalah apa? Macam mana dengan sekolah Ustaz? Dia kata, Ustaz, anak ni teruk sungguh lah. Nak menangis ni. Nangis sungguh dah. Nak minta tolong derma malu dah Ustaz. Anak nak minta kita buat kerjasama lah. Macam mana gaji guru-guru? Dulu gaji mereka apa nama minimum lah. 1,700, 1,800, 2,000 lah. Lah, semua tinggal 600. Tak ada duit. Nak tutup, susah. Sekolah ni nak dibangunkan. Nak tutup boleh tak? Tapi sayang lah. Kesian tuan-tuan. Saya kata, Ustaz, jadilah artis. Satu lagu 20,000. Jadi Ustaz, bayar 1,000 pun bising. Jadi artis tuan-tuan, 1,000, satu lagu 25,000. Tu yang saya cadang jadi penyanyi. Suara boleh tahan kan? Jadi ustaz ni bayar 1,000 mahal lah. Dia tak tahu kita jenuh teriak daripada Ipoh mai Penang. Dekat Tol Juru, jam. Lalu Auto City tu pun nak sampai ke Tol Kepala Batas tu pun lama tuan. Tak lama lagi ustaz semua sakit. Betul karau. Tahan kencing. Nak kencing kot tingkat orang nampak. Tapi bila ustaz meniaga, dia kata apa? Ini agama wang. Dia cari duit punya ustaz. Apa? Kalaulah ustaz-ustaz ni tuan-tuan tak buka sekolah, tak didik anak-anak, apa jadi kita? Tapi mereka ni macam lilin. Bakak habis. Dia pula kena pula buah pinggang pula. Dia cuci darah pula, kena transplant buah pinggang pula. Sudah. Jadi sama-samalah kita bantu agama kita. In tansurullah yansurkum.
Jadi kita bantu masjid kita, insya-Allah mudah-mudahan. Saya mai dulu 2013. Sekarang 2025. Selepas 12 tahun. Selepas 12 tahun baru mereka panggil balik. Jadi nak panggil balik bila? Lagi 12 tahun. Jadi lagi 12 tahun, dewan ni siap dah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi 12 tahun daripada sekarang. Jadi tuan-tuan, bila nak buat pelancaran tuan? Amai. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya berikan sumbangan saya RM1,000 untuk masjid tuan-tuan. Jadi kata saya pun bagi RM1,000 tak banyak, tapi orang Ipoh. Kalau orang Ipoh bagi RM1,000 tak kah, tuan-tuan tak boleh bagi RM1,000. Ni ada datang malam ni RM1,000. Sejuta dah selesai malam ni tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.